Riak ni mudah nak faham. Buat apa semua nak tunjuk ke orang. Pi masjid tunjuk ke orang, pi mengaji tunjuk ke orang, tawaf di Baitillahil Haram tunjuk ke orang, sedekah pi rumah anak yatim tunjuk ke orang, ziarah makam Nabi tunjuk ke orang. Tuan-tuan buat apa ni? Tunjuk ke orang kita boleh apa? Dan Nabi kata amalan orang yang riak ini ditolak oleh Allah 100%. Semua benda baik, amal ibadat kita tunjuk dekat orang. Sampai bila tuan-tuan kita nak berubah ni? Tak mau dah riak, kita tak mau tunjuk amalan kita kepada makhluk. Kerana apa? Nabi kata besok orang yang riak suka tunjuk apa baik yang dia buat, Allah akan panggil dia. Engkau mintalah kepada orang yang engkau tayangkan amalan kau di dalam dunia, mintalah balasan daripada dia. Sebab masa kau buat kebaikan itu bukan kerana aku. Kau nak tunjuk ke orang, kau nak tayang ke orang, kau nak bagi tahu kat semua orang. Yang tu yang kita buat dari dulu sampai lah.